pelbagai rungutan di sebelah kanan lah. Ya. Tapi saya sebagai ahli parlimen kerajaan ingin berterima kasih sebab di Jelutong pun tak ada fasiliti baru. Di Kapa saya dapat maklum bahawa kerajaan akan membina sebuah hospital baru di Kapa. Dan kita dengar banyak rungutan yang Muhammad Kapa sendiri tak pernah bangun, tak pernah berterima kasih pun. Tak apa. So inilah sikap sangkaan jahat. Tarik balik lah. Bukan. Tarik balik tu. Tarik balik. Sangkaan jahat ni. Saya sentiasa bercakap pasal rakyat je. Speaker. Biar saya habis dulu. Menteri, kita ada 4 minit lagi untuk habis. Jadi kita ada 35 minit. Kapa dengar hanya membangkitkan rungutan, komplain. Itu tak dapat, ini tak dapat. Tapi Kapa dapat hospital baru, tak pernah dia berterima kasih. Inilah sikap pembangkang yang perlu kita kutuk lah. Perlu kita kutuk. Bajet tak nak sokong. Bajet tak sokong.